Siap-siap nak gerak lah. Sebelum gerak, Zack buka pintu bilik tengah tu dan cakap, "Dah, jom nak hantar balik." Lepas tu rasa tegak je bulu roma. Betul-betul rasa macam ada benda ikut dekat sebelah kanan dia. Kemudian mereka jalan turun ke bawah dekat kereta macam hari tu. Dalam kereta semua diam. Kereta rasa berat dan perjalanan pergi tu rasa lambat je nak sampai. Bila sampai dekat kawasan Highland Tower tu, Zack parking kereta. Mereka pun turun dan Zack buka pintu belah benda tu duduk. Sekali lagi Zack cakap, "Jom nak hantar balik." Lepas tu rasa meremang sangat. Memang rasa tegak je bulu roma sampai ke kepala. Mereka jalan sampai ke pintu masuk ke tempat tu. Nak masuk kawasan tu memang ada macam kayu penghadang. Tahun Zack pergi tu tak ada lagi pintu zinc yang macam dalam movie tu. Sampai di situ Zack cakap, "Sampai sini je kita orang hantar. Kita orang janji takkan datang lagi dan takkan kacau lagi tempat ni." Kemudian mereka berenam pun gerak pergi dekat kereta. Masa jalan balik ke kereta tu, Zack rasa macam ada benda tertinggal dekat belakang. Sebelum masuk kereta, mereka baca Patkul dan apa-apa surah yang patut. Lepas tu terus gerak balik. Sampai rumah, Zack pagar rumah 4 penjuru. Dia azan. Sebab risau jugalah wife dia nak balik esok. Nak kena ambil dia dekat airport pukul 11. Dah lah dia baru beberapa minggu pregnant. Mulai dari saat tu, Zack tak pergi dah kawasan tu. Cari entiti pun dia dah tak buat dah serik. Tambah pula bila wife dah tengah mengandung ni.